Jika kita mengimbas semula arena olahraga negara pada era 80-an dan juga 90-an, nama tetamu Sukan Legend minggu ini pasti dikenang sebagai antara yang terbaik. Sukan Legend minggu ini berada di negeri Johor untuk bersama dengan bekas legenda 400 meter negara Nordin Mohamed Jadi. Nama saya Nordin bin Mohamed Jadi. Saya berasal daripada Tangkak, Johor lah. Dan saya merupakan bekas atlet olahraga negara. Telah banyak mewakili negara lah. Terutama pada peringkat Olimpik 2 kali. 1988 dan 1984 dan 1988 lah. SEA Games 6 kali. Asian Track and Field 5 kali. Dan juga di Sukan Asia 3 kali. Pelipatan saya daripada sekolah rendah, lepas tu sekolah menengah, saya dah wakil Johor dan terus wakil Malaysia lah, ASEAN School. Seterusnya selepas tu wakil negara lah, peringkat yang tertinggi. Dan di ujungnya saya bersara ketika last kali 1991 Asian Track and Field di KL, di mana rekod kebangsaan 4x400 meter ada sampai sekarang. Lepas itu saya mengalami sedikit injuries dah di bahagian keting belakang dan saya bersara sementara. Dan saya terus sambung sehingga umur saya 34. 1994 dan 1995 itulah penamat saya lah. And then 1996 saya start untuk coaching lah. Berjinak-jinak dengan coaching sikit dan dipanggil oleh Majelis Sukan Negeri Johor sehingga 2017-2018 saya letak jawatan dan saya tumpukan kepada kelab akademi saya untuk melahirkan ramai lagi atlet-atlet yang berbakat untuk mewakili Malaysia satu masa nanti. Saya adalah budak yang agak hyper lah di kampung. Yang memang tak tahu duduk diam, balik sekolah, letak beg makan, keluar. Jadi di peringkat awal saya memang main bola. Di depan halaman tu, rumah saya ada sikit tu, selalu petang memang main bola. Jadi bila bermain bola, lepas tu ada sekali tu di bawah umur sekolah rendah, ada sukan nikah. Saya menang acara lari dalam guni. So, lari bawa buah pinang taruh kat mulut ni dengan sudu, dan lari pun saya menang. So dari situ cikgu sekolah rendah memilih saya untuk berlatih untuk olahraga masa tu peringkat daerah Tangkak lah, di bawah umur 16. Dari situ bermulanya acara olahraga dan saya dah menang di MSD Tangkak dan terpilih untuk ke J. Tapi ada sebab tertentu saya disingkirkan daripada pasukan tu dan orang lain yang terpilih. Jadi benda pada saya, bila saya naik sekolah menengah, saya teruskan karier saya sebagai ni. Saya banyak daripada buat long distance, saya lari satu hari lebih kurang 10 km, lebih daripada 10 km daripada kampung saya Paimas ke Sagil, Tangkak. So itulah saya punya endurance kan. Dan event saya pada umur 13 tahun, acara saya 5,000. Lepas tu saya tukar 1,500. Lepas tu masuk saya umur 16 tahun, saya dapat sawang jurulatih baru lepasan maktab. Cikgu N. Elina, dia melatih saya. Dia satu klik dengan Datuk Marina Chin. Jadi pengalaman dia duduk dengan Datuk Marina Chin, dia dah bagi kat saya. Umur saya 16 tahun masa tu. Bila 17, saya menang MLSM dan saya menang ASEAN School dan memecah rekod. Ada 15 tahun 1977, SEA Games di Kuala Lumpur. Rumah saya tak ada TV. Saya tengok kat rumah jiran.
So masa tu saya tengok Datuk Marina Chin, Istiak Mubarak dan lain-lain lah berlari, dan tersemat dalam jiwa saya nak jadi macam dia orang. Pada umur 15 tahun, bila saya study Istiak Mubarak, saya tengok dia punya profile semua, saya tengok surat khabar, beli dunia sukan dulu kan. Bila saya tengok dia pergi Olimpik, maknanya dengan training dia kat Jerman, dekat US, dari situ datang minat saya nak jadi macam dia orang. So daripada umur 15 tahun, saya tanam saya punya semangat, saya nak jadi macam dia orang, dan saya berusaha. Setiap hari saya buat latihan. Walaupun latihan tu sendirian, dan di musim sekolah saja saya akan berlatih dengan cikgu sekolah. Dan bila umur saya 16 tahun, saya mewakili Johor pergi MSSM di Kota Raja Kelang. Saya menang, saya dapat nombor 2 800 meter, peringkat perak, dan 400 nombor 4. Jadi dari situ saya dipilih masuk kem bakat MSSM di Kampung Pandan. Dan dalam kem bakat tu, masa itulah Marina Chin, Istiak Mubarak dan semua bekas-bekas ada kat situ. So dari situ bila dia bagi talk, semangat kita tu makin lama makin membara. Jadi saya tanamkan, sebab saya memang impian saya nak jadi macam dia orang juga. So dari situlah yang saya terpilih, dan bila saya terpilih mewakili SEA Games pada 79, waktu tu saya terpaksa balik sebab SPM. Sekurang-kurangnya kita lepaskan SPM dululah sebab saya masih muda. Di peringkat ASEAN School, peringkat kira remaja, saya masa sekolah, umur saya 16-17. Saya ni sebenarnya budak kampung yang saya tak kisah apa pun. Yang tahu apa yang saya nak. Jadi saya berkawan pun tak ramai. Di kampung pun kalau saya berkawan pun dengan orang tertentu aja. Saya tak adalah nak rayau kan. Tapi kalau saya buat lebih pada aktiviti sukan saya lah. Jadi benda-benda tu, dan bila umur 17-18 saya pula bila dipanggil latihan centralize dekat KL, Kampung Pandan, kita nampak satu suasana budaya yang baru. Jadi benda-benda tu, dan saya apa yang saya belajar, maknanya ada lagi benda-benda yang saya kena belajar untuk memajukan diri saya ke peringkat yang lebih baik. So saya belajar sikit-sikit lah dengan bekas-bekas atlet, duduk dengan Rabuan Pit, duduk dengan dengan yang senior-senior. So kita malu-malu tu kita tanyalah. Itu dia punya permulaan, dan dia orang bagi kita satu motivasi yang tinggi. Kalau contoh dengan Istiak Mubarak kan, bila dia cerita pasal Olimpik, dia semi-final Olimpik kan, 100 kan, masa tu Dr. Jegar pun ada, tapi Dr. Jegar ni pasal dia dah kelain sikit kan, tapi dia masih di bawah gabungan masa tu KOM. So dapat berjumpa dengan dia orang, ada beberapa lagi bekas-bekas atlet yang bagi saya dorongan. Sebab saya budak kampung yang perlu diberi pendidikan yang lebih. Sebab tak nak nanti bakat yang ada kita sia-sia. Saya bermula daripada 5,000 raja umur 13 tahun lah, Form 1. Lepas tu saya ambil 1,500. Lepas tu saya ASEAN School, MSM saya ambil 800 dengan 400. Jadi pada umur 16 saya nombor 2 800. Masa tu peringkat umur 16 tahun. Dan 400 saya nombor 4. Lepas tu setahun kemudian saya training di Terengganu MSM, saya menang 2 peringkat, 400 dan 800. Lepas tu seminggu tak balik, terus pergi pada Singapura. Dan di Singapura saya menang pula acara 400 dan memecahkan rekod sekolah ASEAN. Dan 800 saya kalah dengan Isidro masa tu. Dia bertanding 800, dia menang 800, saya nombor 2. Saya buat 1 minit 56 masa tu. So dari situ saya fikir event saya mungkin 400 lah. Buat rezeki saya kat situ. Itu permulaan dia lah. Untuk acara 400 di Asian Track and Field di tahun 1987, dia banyak cerita sebelum tu. Sebab ceritanya bermula pada ASEAN School. Bila isi draw, jadi masa tu patutnya ASEAN School bawa 18. 79, saya 17, isi draw mesti 18. Tapi bila selepas saja kita habis sekolah, bila kita cek balik, rupanya dia 3 tahun lebih tua daripada saya. Jadi ada satu sikit benda yang tak elok. Tapi pada diri saya satu je lah. Tak apa, aku akan lawan kau. Kan, maknanya tadi daripada 79 dan 81 saya pergi wakil ke SEA Games 81, saya jadi waterboy lah sebab ada sikit injuries. Lepas tu 83 di Singapura dia menang 400, saya nombor 2, saya buat 47.
Lepas tu 85 saya training lagi lah, berusaha. 85 saya menang di Bangkok, dan pelari kedua Filipin Romeo Guido dapat nombor 2. Isidro tak masuk sebab dia ada injuries. Tapi bila saya study, dia ni memang Asian level lah memang kan. Bila 85, 87 kita akan menghadapi lagi Isidro tu kan. Maknanya tadi dalam statement dia pun akan jumpa you lagi. And then pada 87 saya menghadapi banyak cabaran. Selepas saya balik World Indoor, First World Indoor di Indianapolis, awal tahun saya dengan Josephine Mary, saya balik, bini saya keguguran. So saya tak boleh fokus dengan training 100% sebab ada benda yang berlaku. Saya duduk Singapura, saya kerja di Johor, training di Johor. Jadi masa saya tu memang, tapi dalam diri saya satu, saya tak pernah mengalah. Benda ini tidak akan jadi satu bebanan untuk diri saya. So saya training lah. Sampai bila surat khabar keluar, Nordin jadi tak jadi, Nordin jadi menghilang diri. Itu semua cabaran yang pada diri saya, menguatkan diri saya untuk menghadapi cabaran. Dan pada bulan Julai, saya pergi Singapore Open, saya terus buat 47.4, saya layak ke SEA Games dan pada kelayakan 47.5. So dari situ, saya jumpa Isidro, dia tak masuk final sebab dia ada injuries dan dia cabar saya sebelum dia balik. Dia kata, see you in Jakarta. I beat you in Jakarta. So dari situ, tinggal 2 bulan tu saya beri satu semangat yang tinggi lah. Sebab dia dah cabar saya pantang dicabar. Ini saya punya orang pantang dicabar. Jadi tiba sana, nak cerita saya menang sebab bila semi-final, bila dalam semi-final tu, bila result keluar finalis, saya lorong 8. Saya minta pengurus pasukan masa tu, Tuan Syed Kecil tak silap saya daripada Kedah, boleh tak sebelum final saya datang ke stadium, saya nak tengok track. Ini orang tak pernah tahu apa benda. Saya tengok track, saya pergi tengah hari tu, sebelum final saya tengok, saya lorong 8. Dan saya visual macam mana saya nak lari. Sebelum menghadapi Asian Track and Field di Singapura, saya selalu study, kalau saya nak dapat pingat, kalau saya nak dapat persembahan yang terbaik, waktu dia, time apa yang saya kena buat. Makna tadi 46, itu dah memang. Kalau saya ada rezeki 46, saya akan buat yang terbaik. Makna saya punya PB, sebab sebelum tu PB saya 46.64. Saya dah buat dah pada 1986. Jadi pada 87 saya nak benda tu lagi baik. So bila saya separuh akhir saya menang dan saya poker dengan final. Bila poker final, Isidro tak ada. Bila Isidro tak ada, yang saya tahu ada seorang aja, Maliki Oman. Ini semua kawan yang kita dah biasa bertanding untuk Asian Game lah. Jadi dari situ saya kata okey, bila berlepas saja saya tengok Maliki dah ke depan. So bila last 100 meter, saya tengok saya di tempat yang kedua. Jadi pada fikiran saya tinggal 60 meter lagi, kalau saya burst terus, saya takut berlaku. Sebab pernah berlaku pada diri saya, bila saya speed, saya keraskan badan saya dan di akhirnya saya kalah. Jadi saya jaga untuk nombor 2. Jadi dari situ dah saya buat relax dan saya percaya saya boleh buat 46. Walaupun masa tu saya buat 47.1. Saya punya analisis saya lah, saya buat sendiri. Maliki dah memang pelari yang 45 saat. Macam mana dia lari pun, busuk-busuk dia pun 46. Tapi bila saya pula, saya study yang lain, makna masa ni lah saya nak dapat medal untuk pingat perak. Sebab yang lain ni saya study memang timing dia agak-agak ke belakang daripada saya. So saya kena jagalah. Itu yang saya fikir, janji saya dapat nombor 2. Sebab tu saya relax. Ada gambar dia yang saya dengan dia orang aja. Maliki tak nampak. So cepat saya dapat nombor 2 masa tu. Berbalik kita ke gelanggang 400 meter. Dan tadi saya mengatakan Nordin mempunyai harapan untuk mencatat sesuatu kejayaan di sini, terutamanya kerana ketiadaan Isidro Del Prado yang merupakan
juara menanti dan pemegang rekod kejohanan yang telah dalam keadaan tidak begitu sehat dan telah undur dari pertandingan ataupun perlumbaan separuh akhir yang dilangsungkan pada sebelah pagi tadi. Ini memberi Nordin peluang untuk mencatat sesuatu kejayaan dan dia terpaksa akan bertentangan dengan lagi seorang peserta yang handal dari negara Arab, iaitu Muhammad Amir Al-Malki dari Oman yang berlari di lorong yang kelima, dan Yoshito Toyada dari Jepun yang berlari di lorong yang ketujuh. Itulah merupakan dua tentangan yang kuat yang harus diatasi oleh Nordin Muhammad Jadi sekiranya nak mencari pingat emas. Kalau tidak pun saya rasa Nordin mempunyai keupayaan di sini untuk mencatat pingat perak. Dia telah memenangi pertandingan separuh akhir pada siang pagi tadi. Bermula dengan lambat sekali Nordin Jadi, dan ini kebiasaan baginya. Bermula terlambat sedikit tetapi bergerak dengan pantas sekarang ini. Dan mereka berlepas, Nordin dan Muhammad Al-Malki di depannya. Di lorong yang keempat Nordin, kelima Muhammad Al-Malki dan Toyada di lorong yang ketujuh di depan sekali. Sudah pun lemah dan sudah pun tidak berlari lagi Lian Fuang Lang dari China Taipei yang di lorong luas sekali. Tetapi perhatikan bagaimana Muhammad Al-Malki dari Oman berlari begitu baik sekali di seleko yang terakhir. Nordin sekarang terpaksa mengejar sekuat hati. Masa terpantas bagi Nordin 46.64. Tetapi Muhammad Al-Malki tidak ada tandingan seolah-olah dan berlari dengan amat cantik. Nordin sekarang menuju ke garisan untuk mencari pingat perak. Muhammad Al-Malki dari Oman mendapat pingat emas. Nordin gembira mendapat pingat perak. Gembira sekali kerana mendapat pingat yang terbaik bagi Malaysia dalam kejuaraan yang ketujuh ini, dan juga akan mendapat hadiah wang tunai yang besar dari Majlis Sukan Negara telah mencapai kejayaan pingat perak di sukan yang terbesar di benua Asia. Demikian 400 meter lelaki akhir dengan kejayaan yang terbaik bagi kita, iaitu satu pingat perak melalui Nordin Muhammad Jadi. Ulang tayang kita perhatikan di selekoh yang terakhir. Waktu ini masih lagi di peringkat 200 meter saja, belum lagi sampai 200 meter pun. Dan di sinilah kita perhatikan bila mana Muhammad Amir Al-Malki dari Oman mula bergerak dengan amat pantas. Nordin agak ketinggalan dan tidak mempunyai pecutan yang kuat yang ada pada diri Muhammad Amir Al-Malki itu. Nordin berlari seperti biasa mengikut pacingnya tersendiri, dan sampai ke selekoh terakhir Muhammad Al-Malki menunjukkan pecutan yang luar biasa sekali. Seolah-olah tidak ada tandingan langsung kepada 7 orang peserta lain yang menandinginya. RK Fernando dari Sri Lanka di garisan di lorong pertama berlari dengan baik di peringkat-peringkat akhir ini, tetapi semua tumpuan adalah kepada Muhammad Amir Al-Malki dari Oman kerana peserta yang lain terlalu jauh di belakang untuk masuk bergambar sekali dengan dia. 45.7 saat itulah masa, dan perhatikan baju kuning yang melintasi kamera sebentar tadi. Nordin Muhammad Jadi mendapat pingat perak 45.7. Tidak mendekati rekod-rekod, sama ada rekod kejohanan atau rekod sukan Asia ataupun rekod terbaik benua Asia. Masa Nordin kita tak tahu dengan rasmi, tetapi masa terbaik baginya ialah 46.64 yang telah dilakukan di Seoul tahun sudah dalam Seoul. Upacara penyampaian hadiah bagi 400 meter lelaki akhir. Dan di sinilah kita berasa bangga melihat jagoh negara Nordin Muhammad Jadi memenangi pingat perak. Pingat emas dimenangi oleh Muhammad Amir Al-Malki dari Oman 45.77. Nordin telah mencatatkan masa 47.05 saat untuk memenangi pingat perak, dan Yoshito Toyada Jepun pingat gangsa 47.32. Walaupun masa Nordin itu tidak menyamai masa terbaik yang pernah dicapainya, iaitu 46.64 saat dilakukannya 2-3 tahun yang lalu. Tetapi 47.05 saat itu adalah lebih baik daripada masa kelayakan untuk sukan C
iaitu 47.50. Norden telah menebalikkan 50 itu menjadikan 05. Jadi Norden Muhammad Jadi memenangi pingat perak. Kemenangan yang terbaik bagi peserta Malaysia di kejohanan olahraga Asia yang ke-7 ini dalam masa 47.05 saat. Bila bermulanya Asian Champions pada tahun 1983, saya di Kuwait, saya mendapat nombor 3. Saya medal tunggal untuk negara. Masa tu ada 5 orang dengan Anapia, Rabuan, Pit semua kan. So saya dapat pingat gangsa. Saya buat 46.76. Itu saya punya personal best masa tu. Jadi pada 85 saya gagal di Jakarta. Lari 47 aja, tak dapat medal. Jadi duduk di belakang kan. Tapi saya berazamlah sebab saya dah dapat nombor 3 dalam Asia. Kalau saya mundur, mana saya ke bawah. So saya buat semangat lagi lah. Dan bersemangat untuk sekurang-kurangnya dapat medal. Nombor 2 dalam Asia. Daripada 3 gangsa nak pergi pada perak. Pada acara 4x4, kita tukar strategi. Biasa saya memang pelari yang terakhir. Jadi masa tu jurulatih dia ubah. Jadi Joseph Pang persana, saya second, Ismail Hashim third runner dan Aridas Laksana. Saya yang seboleh-bolehnya saya kena lead jauh. Kan? Tapi dah memang macam tu nak buat macam mana kan, kita dah cuba yang terbaik. Tapi alhamdulillah kita dapat pingat perak lah dengan semangat satu pasukan. Yang sekurang-kurangnya kita bawa balik medal dan nombor 2 di Asia. Ini bukan satu benda yang kita rasa senang nak dapat. Selama ni memang saya dengan Rabuan dulu, dengan siapa, dengan ramai kawan ikuti semua tak dapat medal. So ini peluang kita lah sebenarnya. 400 meter separuh akhir saringan yang pertama. Dan dalam saringan yang pertama ini 5 negara mengambil bahagian. Kuwait lorong yang pertama, Nepal lorong yang ketiga, lorong ketiga ya Kuwait, lorong yang kedua Nepal 3, Jepun lorong yang keempat, Filipina 5 dan Malaysia lorong yang ke-6. Kita bermula, Malaysia diwakili oleh Joseph Fan yang akan berlawanan dengan yang mewakili negeri Jepun di sini ialah Yuji Yoshioka, dan Filipina pula nampaknya menurunkan Julio Bayaban sebagai pelumbanya yang pertama dengan peserta-peserta dari Kuwait dan Nepal. 4x400 meter, Jepun tiap kali telah memenangi acara ini dalam sama ada kejohanan olahraga Asia ataupun kejohanan sukan Asia dan sebagainya, dan Jepun kerap kali mempunyai pasukan yang terhandal di benua Asia ini dalam acara 4x400 meter lelaki. Mereka ke garisan. Rekod kejohanan dalam acara ini ialah 3 minit 7.06 saat yang dilakukan oleh pasukan negeri Jepun di Tokyo dalam tahun 81. Mereka bermula dan Malaysia mengharapkan sesuatu dalam acara 4x400 meter. Joseph Pan bermula dengan baik dan seperti yang diramalkan, dijangka perlombaan persaingan adalah antara 3 pasukan ini. Malaysia di luar sekali, kemudian Filipina dan negeri Jepun. Joseph Fan berlari dengan baik bersama dengan Yoshioka. Negeri Jepun sekarang mula bergerak di barisan lorong yang ketiga, yang keempat, dan peserta Filipina ketinggalan sedikit di belakang. Joseph Fan akan memberikan baton kepada Norden. Norden yang telah mendapat pingat perak dalam acara 400 meter lelaki berlari sebagai pelumba yang kedua bagi pasukan Malaysia. Joseph kepada Norden, masih lagi berlari dalam lorongan. Dan Jepun pula di sini ialah Seiichi Ibe yang merupakan peserta yang telah berlari dalam pertandingan akhir 400 meter, ditewaskan oleh Norden dalam 400 meter pertandingan akhir tadi. Dan sekarang ialah persaingan antara Ibe dan Norden Muhammad Jadi bagi Malaysia. Filipina mengejar dengan pantas sekarang untuk menduduki tempat yang ketiga.
Filipina sudah pun dipotong di sini oleh pasukan dari Kuwait yang menduduki tempat ini 3 sekarang. Filipina jatuh ke tempat yang keempat. Ibe dari negeri Jepun masih lagi depan. Nordin mula melangkah sekarang bergerak untuk memotong CAC. Ibe dan Nordin Muhammad Jadi sekarang ini dengan pantas akan memberi baton kepada Ismail Hashim, merupakan pelumba lari yang ketiga bagi Malaysia. Ismail Hashim berlari di depan, diekori oleh Shukinori Omori dari negeri Jepun. Shukinori Omori mungkin tuan-tuan ingat adalah pemenang lomba lari 400 meter berpagar lelaki di Sukan Kejohanan Olahraga Asia yang ke-7 yang telah dilangsungkan 2 hari yang lampau, dan Omori pemenang 400 meter berpagar itu mengejar Ismail Hashim dari Malaysia. Sekarang Malaysia di depan dalam lomba lari 4x400 meter lelaki saringan separuh akhir saringan yang pertama. Cantik perlumbaan yang ditunjukkan oleh Malaysia memberi tentangan yang kuat kepada pasukan yang terhandal di benua Asia, iaitu pasukan negeri Jepun. Dan pelumba yang terakhir bagi Malaysia, R. Haridas, lebih dikenali bagi lomba lari 800 meter tetapi mempunyai penciptaan awal untuk bersaingan sekarang dengan Hayasaka dari negeri Jepun. Dan pelumba yang terakhir bagi Filipina ialah Isidro Del Prado yang kelihatan lemah sekali di kejohanan di Singapura ini. Kuwait dapat tempat yang ketiga sekarang dan mengejar dengan baik sekali. Haridas akan mula memecut sekarang ini saya rasa untuk mengejar peserta Jepun. Apapun 3 pasukan akan melayakkan diri ke pertandingan akhir, perlombaan akhir. Jadi tidak perlu berlari terlalu pantas kerana ini hanyalah untuk kelayakan sahaja. Jepun memenangi perlombaan ini sebagai yang dijangka, dan Malaysia telah berlari dengan baik untuk mendapat tempat yang kedua, Kuwait tempat yang ketiga, dan Isidro Del Prado yang telah menarik diri dari 400 meter, perlombaan 400 meter, menamatkan perlombaan bagi Filipina untuk tempat yang keempat. Syabas kepada 4 pelumba kita itu, iaitu Ismail Hashim, Joseph Fan, Nordin Muhammad Jadi dan R. Haridas atas kecemerlangan untuk melayakkan diri ke pertandingan akhir 4x400 meter lelaki. Tempat yang kedua di belakang Jepun, Kuwait tempat yang ketiga, dan Filipina tempat yang keempat, saringan yang pertama. Dari segi strategi yang dibagi oleh jurulatih, sebenarnya kita kena terima apa sekali, walaupun dari segi olahraga, relay ke apa. So benda-benda ni, contoh bila saya lead, mungkin saya lead tu tak cukup. Kalau pada sepanjangan saya, mungkin saya kena lead lagi 5 meter. Bila saya lead lagi 5 meter, mungkin Haridas boleh sustain, kan, boleh maintain sampai ke akhir. Tapi mungkin tak cukup. Jadi pelari Jepun datang sebab dia orang memang good runner. Jepun ni adalah pelari yang terakhir tu adalah pelari 400 lari berpagar. So dia kuat. So dia kejar kat situ. Tapi alhamdulillah lah kita pun dapat juga. Okey, untuk SEA Games 87, permusuhan saya dengan Isidro memang daripada dulu. Bila kita jumpa training, kita pergi pertandingan, memang masing-masing nak menang, kan. Jadi pada 87 tu di peringkat separuh akhir saya menang separuh akhir 1, dia separuh akhir 2. Jadi bila final tu saya kena lorong 8. Jadi bila lorong 8, saya minta tadi pengurus pasukan Datuk Syed Datuk Syed tadi untuk saya pergi tengok track, untuk saya visual, untuk saya fikir apa yang saya nak buat, strategi saya bila nak lari lorong 8. Sebab sebelum ni SEA Games saya menang lorong 1. Ni lorong 8. Jadi saya fikir, saya tengok, dan saya balik, saya setting apa yang saya nak buat masa tu. So bila dalam pertandingan final tu, Isidro pergi leading dulu. Makna tadi dia leading bila 300 meter, 50 meter lagi dia kat depan. Dia nombor 1, di belakang dia daripada Indonesia. Saya 50 meter datang dari belakang, masuk sikit. Dan di akhirnya saya menang di gasian penamat dan membuat masa 46.56. Itu saya punya PB dan juga national record. Sebenarnya bila saya study balik benda ni, sebenarnya saya terima kasih pada Coach Harun Rashid. Sebab dia ambil saya 5 minggu, dia bagi saya develop banyak speed.
Mana short distance kan, saya ni long distance, memang banyak lah. Tapi bila short distance dia bagi 60, 80, dari situ saya nampak saya punya quick muscle tu datang secara tak sengaja 50 meter terakhir. Dan di situlah cakap alhamdulillah lah saya menang lah. Mana kali terakhir mereka bertemu di Singapura, bukannya dalam olahraga Asia tetapi 2 tahun lalu. Dan inilah yang ingin dibuktikan oleh Nordin kepada pemegang rekod Sukan C, yaitu Isidro Del Prado. Sudah pun bermula sekarang ini. Isidro mempunyai masa terbaik 45.96, manakala Nordin jadi 46.64. Belum dapat kita saksikan Isidro Del Prado yang mula memecut sekarang ini mengejar Nordin jadi di depan sekali. Dia sudah memotong peserta Remo Kedo, Cawit Insang. Nordin masih lagi di depan tapi sudah masuk ke selekoh. Telah nyata Isidro Del Prado telah menunjukkan kebolehannya memberikan saingan kepada Nordin Jadi. Nordin Jadi agak ketinggalan sedikit. Sekarang Nordin Jadi sudah mula memecut untuk menuju ke garisan penamat. Namun begitu Isidro Del Prado pantas di depan dan Nordin Mat Jadi tempat yang pertama, Isidro di tempat yang kedua, tempat ketiga adalah Remo Kedo. Selepas saja sampai garisan penamat, saya dah terlentang dah. Kalau tengok pada paper tu memang saya dah terbaring lah memang, sebab dalam fikir saya alhamdulillah lah yang saya dah menang dengan dia kan. Dan masa tu dia tak jumpa saya pun sebab dia pun masuk bilik, saya pun masih lagi dekat. Biasalah orang menang kan akan situ kan. Jadi benda tu bila kita jumpa kita sorry lah ni kan. Jadi ini pembusuhan kita daripada dulu, akhirnya saya buktikan lah. Dengan kemenangan saya 400 dan 4x4, kita buktikan 2 acara lah. Ini acara memang kegemaran Malaysia lah. Daripada dulu zaman-zaman 60-an, 70-an, Dr. Jega, and then bekal-bekal Kabu Krishnan. Dia orang ni memang 400. Kalau ikut senarai tu 400 dulu kita. So saya kesinambungan dia lah. Dan bila sambutan tu banyak orang kata, okey Nordin, kau boleh kalahkan kau punya musuh ketat kau. Cakap itu yang aku idamkan selama ni. Kan? Sebab apa? Ini peringkat dia level Asia. Dia Olympian punya level tinggi. Dengan training yang di systematic kan. Macam kita ni training lebih kurang aja lah sebenarnya. Jadi dari situ membuatkan saya semangat lagi lah untuk pergi ke depan. Parah yang kedua bermula sekarang ini. Nordin Jadi lorong pertama, Wayang Budi lorong kedua, Sanuk dari Thailand lorong yang ketiga, dan Isidro Del Prado dari Filipina lorong yang di luar sekali. Dan pelari yang di luar itu Isidro Del Prado merupakan jago melari 400 meter yang tak ada tolak bandingnya di benua Asia sekarang ini. Dan mereka berlari perlahan saja, tenang saja kerana keempat-empatnya sudah tentu melayakkan diri ke pertandingan akhir. Tidak ada urgensi, tidak ada desakan untuk mencapai kemenangan dalam pertandingan ini. Namun demikian mereka bertanding juga untuk mendapatkan diri yang baik dalam pertandingan akhir nanti. Dan sama saja keempat-empatnya, Nordin di dalam sekali, Isidro di luar sekali, dan Wayang Budi di sebelah Nordin. Perlahan saja mereka berlari. Untuk keresmian, saya rasa Nordin Jadi yang di tempat yang di depan tadi, yang meninggalkan Wayang Budi tempat yang kedua yang membayanginya sentiasa, dan Isidro Del Prado tempat yang ketiga, keempat Sanok Jom Papua dari Thailand. Itulah kedudukan yang resmi, tetapi keempat-empat mereka itu telah melayakkan diri ke pertandingan akhir. Jadi demikian sudah pun diselesaikan acara 400 meter ini. Kita saksikan ulang tayang yang menunjukkan sama saja Nordin dan Wayang Budi, dan Isidro pun tidak begitu jauh di belakang, begitu juga Sanok. Okey, untuk acara 4x4 di SEA Games 89 tu acara penutup untuk olahraga. Memang 4x4 ni memang penutup lah untuk acara olahraga. Dan untuk kuartet yang 89 ni sebenarnya saya dah berlari dengan ramai kuartet-kuartet pelari-pelari yang berlainan. Tapi kita yang penting kepercayaan kepada tim yang paling penting. Contohnya Baharudin Jaafar, arwah Baharudin Jaafar, pelari pertama. Pelari yang kedua Kenny Martin, dia adalah pelari 400 pagar. Pelari ketiga adalah Samson Belaiboy, dia adalah 800 meter. Jadi kita
bercampur benda-benda ni semua dengan endurance, dengan lari yang ada kepantasan. Jadi alhamdulillah Samson bagikan saya baton dan terus saya memecut sampailah ke garisan penamat untuk kita menyumbangkan lagi satu pingat emas untuk acara 4x400 meter di SEA Games. Kita menumpukan kepada Samson Wallaboy untuk pelari terakhir Nordin Muhammad Jadi. Nordin sudah memecut sekarang ini, sambil itu diikuti oleh peserta Thai Somit Pramna di tempat yang kedua sekarang untuk pasukan Thai. Filipina menurunkan pelari yang ketiganya, Amado Bernard, ketinggalan di tempat yang keempat, di tempat yang ketiga sekarang ini. Indonesia di tempat yang keempat. Nordin Muhammad Jadi sudah jauh meninggalkan pelari Thai yang sudah bersaingan hebat dan sudah dipotong sekarang ini oleh pelari Filipina, yaitu Isidro Del Prado, rupanya yang merupakan pelari yang keempat bagi Filipina, dan Nordin Muhammad Jadi menamatkan larian untuk tempat pertama bagi Malaysia, pingat emas. Tempat kedua Filipina, Isidro Del Prado, pelari terakhir, dan tempat ketiga ialah pasukan Thai, yaitu Somit Pramna selaku pelari terakhir. Begitulah saudara penonton yang menyaksikan acara terakhir siaran secara langsung dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, di mana pasukan Malaysia mencatatkan 3 minit 10.17 saat. Baharudin Jaafar, Kenny Martin, Samson Wallaboy, Nordin Muhammad Jadi adalah 4 rangkaian pelari Malaysia yang telah mencatatkan nama dan memungut pingat emas terus. Nordin Jadi sekarang sedang menerima hadiah, diikuti dengan Samson Wallaboy sebagai pelari ketiga bagi pasukan negara dalam acara 4x400 meter lelaki ini. Kenny Martin pelari kedua dan pelari pertama ialah Baharudin Jaafar. Di samping hadiah kelukan yang diberikan tahniah oleh Datuk Khalid Yunus. Pasukan negara ialah 3 minit 10.17 saat. Bergema lagi sekali lagu Negaraku di Stadium Merdeka sambil dinyanyikan oleh para penonton untuk mengucapkan tahniah kepada pelari-pelari negara yang telah memenangi pingat emas bagi acara 4x400 meter. Baharudin Jaafar, Kenny Martin, Samson Wallaboy dan Nordin Muhammad Jadi yang mencatat masa 3 minit 10.17 saat. Okey, ini pengalaman saya sebagai pelari yang terakhir di SEA Games. 1987 pun sebenarnya Thailand leading kita. Sumit Pramna leading dekat 200 meter. Kan? Dia leading dengan tim Malaysia, tapi saya dah potong dia selepas 200 meter saya potong. Jadi ini pengalaman saya. Jadi pengalaman ni saya bawa bukan sahaja di SEA Games, Asian Track and Field dan juga kejohanan-kejohanan lain. Dan pengalaman ni untuk mengekalkan saya kena pergi ada satu persembahan yang terbaik pada diri saya. Sebab kita bila dah lead, saya tak nak kena potong dan saya buat yang terbaik.
Maknanya saya tak boleh streskan diri saya. Saya kena lari dalam tenang lah. Dan akhirnya alhamdulillah lah dengan strategi yang dibuat tu dan kita berjaya. Kegarisan sekarang ini dengan lorong pertama Nordin Majadi, kedua Chanbit Isawang Thailand, ketiga Romeo Gido dari Filipina, 4 Elias Watubusi Indonesia, 5 Joseph Fan Malaysia, 6 Wayan Budi dari Indonesia, 7 Sanuk Jempopua Thailand, dan di luar sekali sebelah kiri sekali kita mengikut pandangan kita ialah jagoh yang tak ada tolak bandingnya, itu Isidro Del Prado dari Filipina. Bersedia sekarang ini dan dilepaskan. Hairan Isidro tidak mau berlari. Isidro berhenti terus, dia tidak berlari, dan ini memberikan peluang kepada peserta-peserta lain untuk mencapai kemenangan. Pemenang pingat emas Sukan C sudah, dan pemegang rekod Sukan C tidak berlari Isidro Del Prado berhenti, dan Nordin Majadi mempunyai harapan sekarang ini. Bersaingan di situ dengan Wayan Budi yang berlari di lorong ke-6. Wayan Budi ketinggalan oleh Joseph Fan pula, dan Nordin saya rasa akan dapat memenangi pingat emas dalam acara ini, berlawan dengan Chanbit Isawang dari Thailand. Tetapi Thailand lebih kuat pada Nordin. Nordin memecut sekarang. Chanbit Isawang berlawan dengan Nordin. Nordin ke depan. Dan Romeo Gido dari Filipina yang dipotong oleh Nordin. Nordin mencapai pingat emas. Romeo Gido tempat kedua dari Filipina, dan tempat ketiga ialah Wayan Budi dari Indonesia. Lagi satu pingat emas bagi Malaysia pada pagi hari yang ketiga Sukan Olahraga. Saya berharap bakat-bakat baru yang ada sekarang agar ada passion lah untuk olahraga. Makna dia punya passion pada olahraga tu lebih tinggi. Macam saya dulu, walaupun saya budak kampung, saya tak ada sport science. Saya makanlah apa yang di depan mata. Saya buatlah apa kerja yang saya jurulatih suruh buat. Jadi saya tak pernah mengalah dengan benda-benda itu semua. Dan saya pula, untuk pengetahuan, saya hanya rehat 1 hari je, hari Ahad. Hari raya pun, sampai sekarang pun saya hari raya 2 hari saja. Hari ketiga saya dah ada kat Padang. So benda-benda ni saya buat kerana untuk generasi yang baru tengok apa yang kita lakukan. Macam kita tengok atlet-atlet lain, macam contoh kita tengok macam Usain Bolt ke, kita tengok sukan-sukan lain. Dia orang memang tak ada masa untuk kata orang kesana kemari. Macam Talal masuk Asian Champion. Training di Jerman, US, setahun sekali balik Qatar. Kita 2-3 bulan balik, asyik cuti sahaja. Ini saya cakap jangan marah. Sebab ini daripada saya. Sebab saya memang tak ada cuti. Sekarang pun saya tak ada cuti. Untuk generasi baru, atlet-atlet saya yang baru ni saya akan cakap. Kalau you nak, you kena berusaha dengan jangan ada benda-benda yang lain mengganggu. Itu nasihat saya lah. Mana training dengan semangat, kesukanan yang tinggi, dengan arahan coaches. Lagi satu, parent perlu involve dalam apa yang dilakukan. Sebab kita penting, macam saya sekarang duduk dengan parent, saya akan cerita apa dia. Sebab kadang-kadang ada parent tak tahu. Dia nak anak dia champion, tapi dia tak tahu lalui apa dia. Okey, hujan, panas, kan? Ribut, petih, itu semua kita dah lalui. Itu yang pesanan daripada saya lah untuk generasi yang akan datang. Jadi juara Atletik Kelab, buat sampai jadi! Demikian tadi kisah perjalanan bergelar atlet olahraga negara selama 22 tahun. Semoga apa yang diceritakan oleh legenda Sukan Olahraga Negara Nordin Mohamed Jadi menjadi inspirasi kepada atlet-atlet negara ketika ini. Sekian Sukan Legend untuk minggu ini, dan kepada anda jangan lupa untuk bersama dengan kami untuk episod berikutnya.